Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap lah. InsyaAllah lagi 2 minit kita mula. InsyaAllah lagi 2 minit kita akan mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis muzakarah kitab Faraid Bahjatul Mubtadin dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi. Allahumma iftah lana abwabal 'ilmi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kita kesihatan, masih memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti pengajian muzakarah kitab Faraid daripada kitab Bahjatul Mubtadin, yang mana kita menggunakan risalah ni lah. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita dah masuk kalau ikut yang sebelah Jawi masih lagi pada muka surat 1. Kalau yang di sebelah Rumi kita dah pada muka surat yang kedua. Jadi seperti pertemuan yang telah lalu, yakni pada siri yang kelima, kita telah menghabiskan yakni pembicaraan ataupun perbahasan segala nisbah ataupun kita kata apa? Nisbah antara ataupun kaedah nisbah bilang-bilangan. Boleh. Ataupun dalam kitab lain disebut sebagai kita sebut apa? Ataupun kita sebut sebagai koda ni lah, kaedah nak mengeluarkan asal masalah. Boleh. Yang mana sebelum nak keluarkan asal masalah, kita mestilah gunakan kaedah ni lah, yakni sama ada tamasul, tabayun, tadakhul dan tawafuq. Mana-mana salah satu daripada kaedah itu, jadi kita adukan dia punya makhraj, yakni tempat terbit ataupun tempat keluar, nak dapatkan asal masalah. Baik, habis. Jadi kita nak sambung lagi pada perbahasan yang seterusnya. Kalau ikut pada nombor yang ke-30 tu lah. Kalau kita tengok di sebelah atas daripada garisan tu, kan, baru mukadimah tak habis lagi lah ni. Boleh. Kalau ikut pada yang dobek ataupun nota kaki yang 30, yang dalam kurungan nombor 30 tu. Jadi kita baca balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi. Ini kitab pada menyatakan mengambil pusaka. Jadi nombor 30, kita pun tengok yang di bawah. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Tengok yang 30 ni lah. Tengok yang dekat bawah ni. Baik. Silau kan. Kita buka lampu je, silau sikit lah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Baik. 30. Qauluhu, pada menyatakan mengambil pusaka. Qauluhu, yang berkatanya yang pengarang kitab lah. Musannif. Pada menyatakan mengambil pusaka. Baik. Ketahui olehmu, hai talibal ilm, yakni segala penuntut ilmu lah, bahawa yakni akan bahawa mengambil pusaka itu terhenti ia kata mengambil pusaka tu atas ada sebabnya, sebab mengambil pusaka itu yang pertama. Apabila dah kata macam tu, dan ternafi manik kata mengambil pusaka. Boleh. Apabila kita sebut dah kata ada sebab nak mengambil pusaka, maka ternafilah kita kata manik ataupun penegah. Boleh, ataupun halangan daripada mengambil pusaka. Sebab manik ni, yakni manik tu apa? Manik tu kita kata sesuatu yang menghalang ataupun sesuatu yang menegah daripada nak mengambil pusaka, walaupun ahli waris si mati tu ada,
maka dia dianggap seolah-olah tak ada lah. Dia maujud tapi dikira seperti tak wujud. Dia macam tu boleh. Dia maujud. Ahli waris tu maujud, yakni ada. Tapi tak dikira lah ataupun dianggap seperti tak ada. Boleh. Maujud tapi seperti tiada lah. Tu kalau kata ada manik. Jadi kalau kata ada sebab perpustakaan, maka ternafilah manik tu. Boleh. Nanti insyaAllah ada disebutkan manik tu. Boleh. Okay, baik. Jadi seperti zakat. Kalau kata nak ambil zakat, maka kena tahu dulu. Kan, seseorang kalau nak ambil zakat, dia mesti tahu dulu. Dia nak ambil zakat tu atas jalan apa? Adakah saja nak ambil? Tak boleh. Tak, haram. Maka dia kena tahu dulu. Sebab apa dia nak ambil, kita kata zakat? Atas jalan apa? Adakah dia tu ambil zakat? Ataupun dia tu seorang yang berhutang? Ataupun kita kata seorang yang terputus belanja apabila musafir? Ataupun adakah seorang dia tu fakir ataupun miskin? Ataupun adakah seseorang tu nak ambil atas jalan fi sabilillah? Maka kena tengok kat situ, kan? Tengok dia nak ambil atas jalan apa. Sama juga nak ambil faraid ni, ataupun nak kita kata nak jadi ahli waris, nak mengambil pusaka ataupun kita kata tarikah bagi si mati, maka dia kena tahu dulu sebab apa nak ambil kita kata pusaka tadi tu. Okey, baik. Okey, tu. Habis kat situ. Boleh sekali lagi, ketahui olehmu hai talibal ilm, yakni segala penuntut ilmu, bahawa bahawa mengambil pusaka itu terhenti ia kata mengambil pusaka atas ada sebabnya. Yang kata mengambil pusaka kena ada sebab dululah. Dan ternafi maniknya kata mengambil pusaka. Bila dah ada sebab, maka ternafilah manik tu. Okay, baik. Maka segala sebabnya yang kata mengambil pusaka 4. Jadi ada 4 lah. Jalan-jalan nak mengambil pusaka ni. Ataupun nak terima faraid tu lah. Okay, baik. Pertama yakni daripada 4. Tu badal daripada 4. Pertama, nasab. Iaitulah nasab. Qarabah ataupun kerabat. Yang jadi daripada rahim yang satu. Boleh jadi daripada rahim yang satu. Ataupun nasab keturunan lah. Boleh. Jadi kat sini apabila kita sebut nasab ataupun kerabat, maka terpecah kepada 2 lah. Kerabat yang boleh mengambil pusaka, lagi satu kerabat yang tak boleh mengambil pusaka, yakni pada asal dia lah. Pada asalnya tak boleh dapat, yakni zawi arham. Tetapi ada bab yang mana kalau dalam kitab ni dia tak sebut lah. Kalau nak tengok dalam kitab Cahaya Mastika ada sebut yang mana bab zawi arham, yang mana dia boleh mendapat harta pusaka lah, tapi adalah syarat-syarat dia tu. Tapi pada asasnya dia tak dapat pusaka, yakni ahli keluarga juga, cumanya dia digelar sebagai zawi arham. Baik, habis. Boleh maksudnya kerabat kan. Kita tulis sebagai kerabat lah, ahli keluarga. Dan kerabat si mati. Boleh kerabat si mati. Kita buat bahasa Melayu lah, tu dia kat bahasa Melayu kan. Apabila disebut kerabat yang ni, kena pada kata ahli keluarga lah. Maka terpecah kepada 2. Kan? Yang pertama sekali boleh terima pusaka. Yang kedua dia adalah tak boleh terima lah. Tak boleh. Dia terpecah kepada 2. Tak boleh terima pusaka. Baik. Yang tak boleh terima pusaka ni pula, dia punya nama dia adalah zawi arham. Boleh maka zawi arham ni lah yang kita nak kena
Dia banyak lah cara-cara nak kita kata nak memahami zawi arham ni. Sama ada kita memahami zawi arham tu sendiri, maka yang balance dia adalah kita kata ahli waris yang boleh terima pusaka, ataupun kita nak faham dulu manakah ahli waris yang boleh terima pusaka, maka yang baki tu adalah zawi arham. Dia jadi ada banyaklah kaedah dia tu. Boleh. Kita maksudnya salah satunya kita hafal ataupun kita faham dulu siapakah zawi arham, maka kita tahulah balance tu mereka yang boleh mengambil pusaka, ataupun kita faham dulu mereka yang boleh mengambil pusaka ni siapa dia. Daripada pihak lelaki, daripada pihak perempuan siapakah yang boleh terima pusaka, maka selain daripada tu adalah kita panggil sebagai zawi arham. Dia macam tu boleh. Maka daripada sini boleh terima pusaka ni pula terpecah kepada dua lah. Kan kita kata dia punya ni lah, nanti insyaAllah kita jumpa lah. Maksudnya ahli, kita kata ahli fardu. Yang kedua dia adalah ahli tu dia punya pecahan dia lah. Maksudnya dalam kita kata kerabat yang boleh terima pusaka ni dia terbahagi kepada dua lah. Ada yang kita kata ahli fardu, kemudian adanya ahli asabah. Tak apa, ambil faham takat tu dulu, tak apa. Ya. Macam tu. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi kita ulang sekali lagi. Jadi kita kata nak terima pusaka tu kena ada sebabnya dulu. Sebab yang pertama dekat sini adalah nasab ataupun kerabat. Yang jadi daripada rahim yang satu. Baik. Jadi kerabat tu ataupun ahli keluarga bagi si mati ni terpecah kepada dua. Adanya kita kata mereka yang boleh terima pusaka, yang kedua dia tak boleh terima pusaka. Jadi yang tak boleh terima pusaka ni dia dinamakan sebagai zawi arham. Maka pada asasnya zawi arham tidak boleh mengambil pusaka, tetapi ada bab yang mana zawi arham ni boleh terima pusaka dengan syarat-syaratnya lah. Apabila tak ada ahli fardu, tak ada ahli asabah, kemudian kita kata Baitul Mal pun tidak teratur, kan? Maka zawi arham ni boleh dapat lah. Tapi di Malaysia seperti mana yang dimaklumkan oleh pengamal-pengamal kita kata da'i-da'i faraid ataupun pengamal-pengamal kita kata peguam syari'i apa semua, mereka menyatakan bahawa zawi arham ni tidak diguna pakai di Malaysia, dan juga kaedah rad ataupun kembali kita ada nisbah kaedah rad, yakni kita kembalikan kepada ahli fardu. Rad tu tak digunakan di Malaysia lah. Baik. Jadi yang pertama tadi kita patah balik yang pada yang pertama, yakni yang boleh terima pusaka daripada kerabat bagi si mati terpecah kepada dua pula, yakni ada dua jenis pula. Mereka yang disebut sebagai ahli fardu, ya, ashabu furu', ataupun kita kata ahli asabah. Dia adalah dia punya kita kata mereka-mereka yang daripada dua golongan ni lah. Tapi ada juga jenis yang ketiga, yakni dia pun ahli faraid, dia tu adalah ahli fardu, kemudian dia juga adalah ahli asabah. Dia boleh ambil dua jalan dalam masa yang sama. Okay, baik. Kemudian kita tengok lagi, kita baca sikit lah, tak larat ni. Hari ni tak larat, tak tidur lagi. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian kedua, nikah. Nikah tu pula yang sahih. Yang sahih lah, yang sah. Dan jika tiada hasil di dalamnya, di dalam nikah, wati ataupun khulwah sekalipun, boleh. Yakni nak dikatakan nak mengambil pusaka antara suami dan isteri. Baru ni pun ada orang tanya saya, kan, bab masalah ni lah. Kalau kata suami dan isteri tu, contoh kita buat beberapa contoh. Pertama sekali, suami dan isteri berkahwin. Kemudian contoh berkahwin dalam kita kata pukul 10 angkat nikah. Okey, settle angkat nikah. Kemudian contoh 10 minit. Kemudian si suami kena serangan jantung, mati.
Jadi si isteri dan suami tu tak sempat nak bersama lagi. Kan? Orang kata tak bergurau lagi. Jadi macam mana? Adakah isteri tu boleh mewarisi harta suami? Boleh. Walaupun kita kata selang antara akad nikah dan suami tu mati 10 minit. Maka isteri tadi boleh nak mengambil pusaka atas jalan apa? Atas jalan nikah. Boleh. Sebab apa? Sebab pernikahan tadi itulah, pernikahan yang sah tu. Ataupun kita kata dalam tolak ataupun dalam edah raja'i, yakni suami tu tolak isteri tu dengan tolak 1 ataupun tolak 2, maka dalam tempoh edah kita panggil apa, tolak raja'i ni, maka isteri tu boleh lagi nak mengambil pusaka suami habis. Nampak dia kata jika tiada hasil di dalamnya, di dalam nikah yang sah tu wati, walaupun kata tak sempat nak wati lagi kan, suami tu kemudian meninggal, nikah pukul 10 minit meninggal, maka isteri tadi tu boleh terima pusaka suami. Isteri pun cerdik tak? Contoh perempuan tu cerdik, dia nikah dengan datuk, contoh datuk tu dah tua dah, duda, harta banyak kan. Dia pun dah tahu dah, contohlah ni, dia dah tahu dah suami dia ni nak mati sangat, lelah dah nak mati tu. Nikah-nikah dia tengok mati sungguh kan, tak sempat wati. Tu dapatlah harta bagi si suami tadi tu kan. Kalau suami tu ada anak, isteri tu dapat 1/8. Kalau suami tu memang duda kan, datuk kaya pula, maka isteri tu boleh dapat 1/4 atau suami tadi tu. Baik, habis. Baik, ketiga walak, iaitu walak pergantungan yang sebabnya boleh, yang sebabnya nyonya itulah nyonya penghulu mengkurniakan, boleh sekali lagi. Ketiga walak, iaitu walak tu apa? Pergantungan yang sebabnya sebabnya kata seorang ataupun penghulu mengkurniakan ataupun sebabnya mengkurnia mukti. Mukti dekat sini yakni penghulu. Boleh penghulu. Boleh penghulu ni kena pada kata tuan bagi sahaya. Jadi tuan bagi sahaya ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Ni zaman dululah. Tak, zaman sekarang ni tak ada dah. Okey. Mengkurniakan mukti ataupun muktikah atas sahayanya mukti ataupun penghulu. Kata kurnia tadi tu takluk dia dengan merdeka. Maksudnya macam mana ni? Yang ketiga ni yakni kita kata penghulu ataupun tuan bagi sahaya lah, ataupun tuan bagi hamba, dia memerdekakan akan dia punya hamba. Boleh. Apabila dia memerdekakan bagi hamba, maka mukti ataupun muktikah tadi tu boleh mengambil pusaka bagi dia punya hamba dia tadi tu, yang dia memerdekakan tadi tu. Kalau kata tak ada ahli waris, kan, kalau kata dia meninggal tak ada ahli ansabah, maka kita kata mukti ataupun muktikah tu lah yang akan menjadi ahli ansabah, yang akan menghabisi harta dia lah, atau bagi itulah sahaya tadi tu yang dia merdekakan tadi tu. Baik, habis. Ni zaman sekarang tak ada dah ni. Baik, yang terakhir keempat, jihatul islami, jika adil baitul mal. Boleh. Yang keempat yakni kita kata itulah atas ada sebabnya kata nak terima pusaka tu. Yang keempat, sebab apa nak boleh terima pusaka, yakni jihatul Islam ataupun pihak Islam. Boleh. Yakni apa dah? Yakni baitul mal lah. Baitul mal tu kita kata dia ambil pusaka atas jalan pihak Islam. Jadi baitul mal ni apa? Baitul mal ni kita kata satu bank ataupun satu kita kata institusi yang menguruskan harta-harta umat Islam, yang mana harta tu yang kita kata bukan dapat atas jalan perang lah. Boleh. Maksudnya contoh macam yang mudah, selalunya kalau kita sebut baitul mal ni harta-harta yang tak diurus kan, tak ada orang nak urus. Tu kita kata hantar pergi ke baitul mal tu. Tapi syarat dia jika adil baitul mal. Kalau kata adil baitul mal, yakni di sisi mazhab Imam Syafi'i, syarat nak baitul mal nak boleh terima
kita kata perpustakaan tu atas jalan jihadul Islam adalah mesti dia adil ni, ataupun kita kata pengurusan dia tu mesti mengikut syarak lah, tuntutan syarak. Baik. Jadi duk sembang-sembang dengan Ustaz Suparman. Lepas tu pula kita kata adanya kelas daurah dengan Ustaz Khairun kat Kelantan, yang mana dianjurkan oleh Darul Fatih pun hari tu. Ada juga menakalkan bahawa zaman sekarang mutakhir ni dah tak ada Baitul Mal yang terurus. Jadi wallahu alam. Kalau mengaji dengan Ustaz Hilmi pula, dia kata itulah husnuzan lah, bahawa Baitul Mal tu dah, kita kata Baitul Mal tu terurus. Boleh. Baik, habis. Tu lagi satu pula, kalau digunakan di dalam, kita kata Malaysia kita ni, macam mana adalah apabila seseorang ahli waris ataupun si mati tu tak meninggalkan ahli waris, maka automatik, ataupun kita kata harta yang tak habis lah, ahli fardu ada, ahli asabah tak ada, maka automatik akan pergi kepada Baitul Mal lah. Tu dia punya macam tu perundangan kat Malaysia ni kan. Yang mana beramal macam tu lah. Baik. Jadi kita habis kat situ dulu. Saya pun penat sebenarnya ni. Baca pun meleret-leret. Jadi kita nak baca jugalah. Kalau tak baca tu kita pun macam tak sedap kan. Jadi kita cuba baca sikit-sikit, insyaAllah kita dapat khatamkan risalah ni, kitab ni. InsyaAllah kita baca yang lain pula kan. Walaupun isi yang sama, kita tumpang-tumpang keberkatan pengarang kitab lah. Boleh. Jadi insyaAllah kita habis dekat ni dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang ni pun. Salah satunya saya nak cuba internet ni. Saya beli modem dengan SIM card nak cuba. Jadi ni ada sahabat anak murid mak saya bagi pinjam dia punya modem dengan SIM lah. SIM card broadband tu. Kita test gunalah ni. Ni live ni guna dia punya internet lah ni. Nampak macam laju. Memang laju lah. Tengok dekat laptop pun tak ada sangkut. Cuma tadi ada beberapa kali dia putus sebab mungkin modem tu duduk jauh. Jadi saya dah order dah. 700 juga lah. Tak apalah. Kita buat plug modem insyaAllah. Kita kata insyaAllah tak rugi lah buat plug duit tu. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'ilman 'ilman akbar. Allahumma 'allimna 'ilman akbar wa fa'alna fa'aman sa'alika wa sallam. Allahumma zidna 'ilman wa hakana bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf sebab semalam kerja malam tidur. Tak cukup tidur lagi. Balik kerja pun tak sempat nak tidur lagi. Tu cakap pun tak berapa nak betul. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Sebelum kita akhiri yang terakhir tu, kita tulis dulu kan. Kita nak buat tu kan. Apa tadi? Sebab perpustakaan. Kita tulis dulu. InsyaAllah lah. Apa tu ni nasab ni? Sebab boleh terima pusaka. Allah, saya ingat. Nasab. Kemudian pula nikah. Kan nikah. Nikah yang sah lah. Nikah yang sahih. Kemudian apa tadi? Apa tu?
bengek ni. Walak. Walak ni maksudnya penghulu. Memerdekakan hamba sahaya lah. Yang terakhir apa tu yang terakhir apa tadi? Jihad Islam. Baitul Mal. Baitul Mal. Baik, Baitul Mal. Dia buat merahnya Baitul Mal ni. Teratur. Urusan, kita kata urusan tu mengikut syarak. Baik. Baik, insyaAllah macam ni lah. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pertemuan yang akan datang. Baik. Edit.